Aku ni lipstick pun malas kata tak. Itu yang Nur Kasih. Bagai... Macam mana lirik Nur Kasih? Bagaikan langit yang... Buat maju pula doh. Video kat Petrosains dah tamat ke? Kenapa? Tergantung ke konten tu? Tak tahu. Itulah siapa tak sure. Iman tak dapat diwarisi. Video Petrosains tergantung ke konten tu? Aiman buat part 1 part 2 ke? Tak ingat. Ada orang nampak kau orang kat air ke? Ada? Saya cakap saya edit ke video kat air. Sekarang Aiman dengan Aisyah makin sweet. Aiman lain tu, tengok tu. Macam salah je tu. Iman tak dapat diwarisi. Tapi konten ni saya rasa best lah. Saya rasa konten ni best. So saya harap korang semua enjoy juga konten ni. Okay. Lagi 5 minit guys. Lagi 5 minit. Konten malam ni akan buat korang rasa pelbagai rasa. Dia macam, okay, korang tahu tak ni prank pasal apa sebenarnya? Korang, okay, cuba korang teka. Aisyah nak korang teka ni prank call pasal apa. Okay. Memanglah tak tahu, sebab tu lah suruh tukar. Marah. Biasa je. Call confess. Confess. Okay, betul lah. Prank confess. Jadi, korang macam korang terfikir tak? Apakah reaction diorang ni kalau kita orang confess dekat diorang? Adakah diorang marah? Adakah diorang gembira? Adakah diorang reject? Adakah diorang terima? Jadi, korang kena tengok sebab korang nak kena tahu apakah tindak balas mereka. Gitu. Bunyi perut aku. Daripada semalam lagi buat live bunyi perut. Pelik betul. Apa? Nak kau asyik? Nak. Aku lapar. Ada vitamin citimin tak? Kenalah tengok. Kalau kena tahu ada vitamin citimin tak? Ada vitamin asri tak? Ada vitamin irsyah tak? Ada vitamin syaman tak? Semua aku angkut dalam konten ni. Korang kena tengok. Berapa in one? 4 1, 2, 3, 4 in 1. Wah. Yes sir. I thought it's 5. Mana lagi seorang? Mana ada 4 lelaki tu. Tak, I mean engkau dengan Harry. Setelah lagi Nah. No leh. Kau ni aku dah bagi tengok dah kan? Tak, memang pasal Saya, kalau saya ada nombor Adam, waktu tu korang dah kena suruh saya berhati-hati. dah masuk perangkap. Masuk perangkap dah kalau saya ada nombor Adam. Aku tak boleh tolong macam tu. Korang lagi 3 minit. I'm so scared. Lagi 3 minit guys. Konten ni memang konten yang saya harap korang enjoy lah konten ni. Saya rasa best. Kenapa mata Kak Aisyah merah? Aduh, saya pun tak tahulah. Penat kot. Cepat sikit lah. Oi, jangan marah weh. Sabar. Start je lah. Oi, sabar weh. 2 minit lagi woi. Iman tak dapat Itulah saya tak reti sangat buat konten prank sebenarnya. So saya macam korang boleh komen sebab Aisyah nak tahu adakah korang suka. Prank kau macam ni okey kalau depan tak tahu. Tu lah tak jadi kalau depan. Apa perasaan Aisyah selama partnership dengan Aiman?
berasa marah. Aku rasa naik darah tinggi dah. Kau bagi lie detector karya ke boleh rasa marah? Ya, betul. Aisyah rasa marah. Mana-mana lie detector tu, kalau tak percaya, Aisyah boleh buktikan yang Aisyah rasa marah setiap masa dengan dia. Ada kundi tu kau. Cubalah kau makan-makan dengan Ara-Ara dekat Tasik. Boleh, insyaAllah. Okay, seramai 500 orang ni. Aisyah end live ni terus pergi YT AI Aisyah Rudi. Kalau korang nak tengok prank call tergempak sepanjang AI team pernah wujud. Cik, buat cerita nak gempak Okay, korang. Aisyah end je live ni, terus pergi YT AI Aisyah Rudi. Okay? Okay. Okay. YT AI Aisyah Rudi. Prank call tergempak sepenuh alam semesta. Iman. 9 minit lagi. Beberapa second je lagi ni sebelum saya end live. Dan korang kena terus pergi YT AI Aisyah Rudi. Sebab konten ni memang tip-top. So Aisyah harap korang dapat support konten ni. Korang dapat marathon konten ni. Okay, korang dah 8.45. So Aisyah nak end live. Korang terus pergi dekat YT AI Aisyah Rudi. Okay? Terima kasih. Bye-bye.